Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Fariha binti Jailani daripada Jabatan Meteorologi Malaysia di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyampaikan satu resensi novel yang bertajuk Mandatory. Mandatory ini adalah satu karya terbitan Alaf 21 yang ditulis oleh Ramli Awang Mursyid. Novel ini cetakan pertamanya pada tahun 2000 dan buku saya ini adalah cetakan yang ke-6 tahun 2008. Sebanyak muka surat untuk buku ini adalah sebanyak 505 muka surat. Okey. Permulaan cerita ini adalah tragis di mana berlakunya satu kejadian salah hukum di mana seorang pemandu peribadi kepada Datuk Johari telah dijatuhkan hukuman mati mandatory kerana atas dakwaan telah memiliki dadah sebanyak 2000 gram di dalam bonet kereta tuannya itu sendiri. Walau bagaimanapun sebenarnya dadah itu adalah milik kongcu-kongcu Datuk Johari. Tasan telah meninggal dunia dan telah meninggalkan seorang balu bernama Bupiah dan 2 orang anak iaitu Amran dan juga Nurima. Kejadian ini telah menjadikan Amran diejek oleh kawan-kawannya di sekolah dan akhirnya menimbulkan pergaduhan. Susulan daripada pergaduhan itu, dia telah dibuang sekolah dan akhirnya dia telah bekerja sebagai nelayan bersama Tua Putih. Pada suatu hari, satu kemalangan yang tidak diingini berlaku di mana bot yang mereka naiki telah karam di lautan akibat ribut taufan dan setelah pihak polis mencari mereka berdua dan tidak ditemui, mereka telah dianggap sebagai mati. Dan di sini adalah bermula ceritanya Amran. Ceritanya adalah kompleks di mana penulis telah mencipta pelbagai watak untuk Amran. Kenapa? Sebab Amran telah mengalami satu kecelaruan personality di mana dia mempunyai banyak personality dalam diri dia. Salah satunya adalah personality bernama Norman. Norman ini adalah seorang lelaki yang baik dan beriman. Tapi bila dia tahu bahawa dia telah hilang ingatan, dia telah berjumpa dengan doktor psikiatrik yang bernama Dr. Asma, dan Dr. Asma itu telah menjalankan rawatan hipnotis ke atasnya, dan melalui rawatan itu dia akhirnya telah berjumpa satu lagi watak iaitu yang bernama Bogart. Bogart ini adalah pahlawan mundu, iaitu pahlawan yang dianggap pahlawan oleh para lanun di kepulauan itu. Di sini Bogart adalah bertindak sebagai pembunuh dan juga perompak lanun. Pada watak yang ketiga pula, yang saya rasakan yang paling kuat adalah watak Carlos. Carlos ini adalah seorang yang menuntut keadilan, yang mempunyai sifat dendam, dan dia ada rasa masih emosinya tergantung kepada kisah Tasan dulu, dan dia ingin menghukum kepada orang-orang yang salah menghukum Encik Tasan. Jadi dia telah mencipta kamar hakimannya sendiri di mana dia adalah pendakwa dan dia juga adalah hakim, dan pastinya keputusan yang dijatuhkan kepada penzalim itu adalah keputusan mati mandatory juga. Okey. Dan yang akhir sekali, watak yang dicipta adalah watak Bilal Piut. Bilal Piut ini adalah seorang tua yang hidupnya sentiasa mencari keredaan Allah, dan dia sedar bahawa dia pernah mempunyai dosa-dosa lampau dan dia sedang berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Melalui novel ini, penulis cuba menggambarkan bahawa kecelaruan personality yang dialami oleh Amran ini dinyatakan secara tidak kritikal di dalam novel, tapi ianya dapat dikesan melalui cara penulisan, cara tingkah laku dan keputusan ekstrim yang dibuatnya. Watak tersebut adalah kompleks dan ianya dibentuk daripada trauma yang lampau, tekanan hidup dan gangguan emosi yang tidak stabil. Hal ini telah menggambarkan Amran ini memiliki emosi dan tingkah laku yang ketara, dan dia mempunyai salah satu sisinya dia bertindak macam dendam, trauma dan kebencian terhadap masa lalu dia sendiri. Dan sisi kedua dia pula, dia adalah menjadi seorang yang tenang dan rasional, dan kadang-kadang dia mempunyai
penyesalan dalam hidupnya. Penyesalan yang mungkin dia sendiri tidak ketahui apa itu. Pengajaran daripada novel ini, kita boleh katakan kita janganlah cepat menghukum seseorang tanpa kebenaran yang jelas dan penuh. Dan selain itu, kita juga kena menghindarkan diri daripada mempunyai sifat dendam, kerana kita tahu bahawa dendam itu hanya akan merosakkan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, kita sentiasalah menerima untuk orang yang memiliki setiap orang memiliki zaman silam, jadi kita kena menghormati sekiranya orang itu ingin berubah untuk menjadi seorang yang lebih baik. Jadi, untuk kepada yang berminat untuk membeli novel ini, bolehlah dapatkan di kedai-kedai buku berhampiran. Dan jangan lupa #Endress Membaca, Dekat Membaca Kebangsaan 2025 dan Bahasa Jiwa Bangsa. Sekian, terima kasih.